first time? Ya, first time. Okey, sebelum saya sampai sini, saya duduk dalam kereta dalam 10 minit tau. Sebab saya nak cari macam mana kalau saya ada kesusahan at this part, macam mana saya nak tackle. Kalau saya ada masalah this area, macam mana nak tackle. So saya dah fikir macam-macam. Rupanya apa yang saya fikir tu sekadar overthinking. Saya sampai je, mereka sangat hebat. Sebab saya risau yang kalau kita ada autism yang mengamuk, tapi no, the autism group tu antara among the best, yang diorang boleh menangis macam ni je. Jadi saya rasa macam sangat bersyukur, dan saya belajar bahawa everyone, semua orang kat dalam dunia ni sebenarnya normal. Ketidakupayaan tu tidak wujud. So, semua orang ada keistimewaan dia sendiri. Saya sangat bersyukur kat sini dan mengajar saya untuk yang macam, saya pun tak perfect. Orang lain yang diuji sebegini dan mereka dapat buat lebih daripada saya. Saya ajar sikit je, dan bagi saya 100, saya ajar 1 je. So dah nampak cikgu dia kelainan yang mereka yang hadapi bagaimana dia? Macam kelainan yang macam you kata tadi 1, dia kasih lebih 10. Ya. Buat nampak salah satu. Okey, bakat sebab mereka betul-betul bagi bakat tu 100%. Maknanya diorang macam okey, tak apa, kalau kau rasa macam aku tak boleh berjalan, tapi I can give you this, so I give you 100%. Diorang beri saya that kind of vibe, dan saya rasa macam sangat best. Okey, sebagai seorang cikgu vokal, harus tak benda-benda diteruskan terutama kepada kawan-kawan yang begini yang dalam industri kreatif sendiri tak pernah ditonjolkan? Ya, saya minta maaf sangat-sangat, tapi apa kekurangan dalam industri kreatif kita pada hari ini ialah when you ask someone yang tak pernah mengandung untuk berlakon mengandung, you akan nampak macam sakitnya mengandung. Tapi kita yang pernah mengandung ni macam aku berlari tau time mengandung. Jadi kalau you nak suruh orang yang tak biasa cacat untuk berlakon tak ada kaki, saya minta maaf cakap lah better you cari orang yang betul-betul tiada keupayaan tetapi boleh berlakon. Jadi saya rasa kelas sebegini sepatutnya diteruskan dan perlu diteruskan. Dalam dunia memang ilmu sangat penting. Kalau you ada pengalaman pun, you tak ada ilmu juga, tak guna. So ini peluang Finas kasih kepada mereka ni. So bagaimana ucapan terhadap Finas ni? Ya Allah, tolonglah fokus muka saya nak bagi tahu terima kasih Finas.